Hai semua, nama saya Akliah. Akliah. Nama isyarat saya Akli. Hari ini kami akan bercerita tentang Hari Kantin. Hello Akliah. Hari ni nampak sangat meriah. Ada apanya? Hello Hana. Hari ini ada Hari Kantin di sekolah kita. Oh, saya sangat tak sabar nak pergi hari kantin bersama-sama. Jom kita pergi ke sana bersama-sama. Wah, saya nampak ada gerai jual air. Awak mahu beli air apa? Saya nak beli air kelapa. Wah, sedapnya. Saya mahu beli air anggur. Jom kita pergi bersama. Jom. Hana, saya nampak gerai makanan di sana. Jom kita beli. Jom, saya nak makan burger lah. Saya nak makan ayam gepuk. Saya rasa nak makan kuih lah. Saya nak makan kuih kari pap dan apam balik. Saya nak beli buah. Saya rasa nak makan buah anggur dan pisang. Wah, Akliah, saya dengar di sana ada pameran. Jom kita pergi. Jom, saya mahu lihat pameran belajar. Okey, you. Saya nak tengok pameran seni sebab dulu saya suka pergi tengok pameran seni dengan ibu dan ayah saya. Akliah, awak dengar tak ada muzik dari dewan di sana? Dengar, saya dengar muzik itu. Mari kita lihat. Jom kita pergi bersama. Jom. Wah, banyaknya orang di dewan itu. Sangat meriah. Ya, seronok sangat. Nanti saya dan rakan-rakan kelas saya akan buat pertunjukan menyanyi lagu bahasa isyarat. Wah, saya sangat tak sabar nak tengok awak dan rakan-rakan sekelas buat persembahan. Seronok tak saya dan rakan-rakan kelas saya buat persembahan bahasa isyarat? Seronok sangat. Saya sangat gembira.
Nah, jom kita lihat haiwan. Di sana ada zoo. Saya tak suka tengok haiwan sebab saya sangat takut. Kenapa awak takut? Kita kan dah sekolah menengah. Saya takut Kenapa awak nak pergi tengok haiwan? Kerana saya mahu tengok burung kakak tua. Oh, saya nak tengok haiwan lah. Saya nak tengok anak sebab anak comel. Burung kakak tua banyak warna. Akhirnya saya lapar lagi lah. Jom kita pergi beli makanan. Saya juga lapar. Saya mahu beli buah. Saya mahu beli buah anggur dan pisang. Saya rasa nak makan kuih. Saya nak makan kuih kari pop dan lapang balik. Akhirnya saya rasa saya sudah kenyang. Awak sudah kenyang? Ya, saya sudah kenyang. Saya rasa sangat seronok hari ini. Awak rasa seronok tak? Saya rasa seronok sangat. Saya harap tahun depan ada lagi hari kantin di sekolah kita. Ya, tahun depan saya nak pergi bersama ibu dan ayah saya. Bye, Akia. Bye Hana. Jumpa lagi. Bye.